Setiap hari, ada seorang wanita bernama Margaret McCollum turun ke stesen Metro Embankment di London. Dia bukan nak ke pejabat, bukan juga nak shopping. Dia cuma duduk diam di tepi platform, tunggu satu suara. Main degap, 3 perkataan. Tapi bagi Margaret itu suara cinta hidupnya. Suara yang buat hati dia bergetar walau orang sekeliling buat tak kisah. Suami dia, Oswald, bukan biasa-biasa. Dulu arwah suami dia, Oswald Lawrence, seorang pelakon. Bukan pelakon drama pukul 7, ni pelakon yang suaranya dipetih jadi suara rasmi London Underground. Ya, suara yang kita dengar tiap kali naik train. Main degap, tu suara Oswald. Dan bagi Margaret, itu satu-satunya sisa yang masih hidup sejak Oswald meninggal dunia pada tahun 2003. Dia datang hari-hari ke stesen tu bukan sebab gila, tapi sebab rindu. Tapi tiba-tiba, suara itu hilang. Satu hari, sistem suara stesen ditukar. Suara baru, lebih moden, lebih digital. Tapi bagi Margaret lebih kosong. Dia datang seperti biasa, tapi tiada lagi Oswald. Yang tinggal cuma sunyi dan air mata, macam kehilangan kali kedua. Margaret tulis surat dan magik berlaku. Dia tulis surat pada pengurusan Metro. Tak minta banyak. Saya cuma nak rakaman suara suami saya. Bukan untuk publicity. Cuma untuk rasa dia masih ada. Dan ini yang berlaku. Mereka bukan saja bagi rakaman tu, tapi mereka pulihkan semula suara Oswald di Embankment Station. Satu-satunya tempat dalam seluruh London yang masih kekalkan suara lama itu. Untuk siapa? Untuk seorang isteri yang masih mencintai. Cinta yang tak pernah gap. Sekarang, sesiapa pun lalu stesen tu akan dengar. Main degap, tapi hanya Margaret yang faham maksud sebenar kata-kata tu. Bagi dia, itu bukan sekadar peringatan keselamatan. Itu suara yang bisik. Aku masih di sini, sayang. Kadang-kadang cinta tak perlukan status, tak perlukan hadiah viral. Kadang-kadang, cinta cuma perlukan satu suara yang terus hidup walau jasadnya dah pergi. Dan Margaret, dia akan terus datang, terus duduk, terus dengar. Sambil hati dia berbisik, jumpa nanti Oswald. Kalau korang rasa kisah ni macam tikam dada dengan tisu basah, kami pun type sambil telan air mata macam ubat. Nak cinta sejati? Ini dia.